Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Amirul Asib Ramli merupakan pelajar PISMP Ambilan Jun 2327 akan membentangkan satu tugasan iaitu tugasan 2 iaitu dan menghasilkan video bagi subjek PDUP 3163 iaitu subjek profesionalism keguruan. Jadi saya dikehendaki membuat satu video yang berpaksikan lebih ideanya ialah guru beretika, pemimpin pendidikan berkualiti. Jadi persoalannya bagaimana seorang guru itu berkembang daripada seorang guru novice sehingga menjadi seorang pakar yang bertauliah. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Jadi the big idea, tajuk utamanya ialah evolusi murabbi, transformasi guru beretika ke arah kecemerlangan melalui blueprint SJM 2.0. Jadi seperti mana yang kita tahu, pendidikan ni bukanlah satu destinasi tetapi satu perjalanan. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, kualiti guru adalah penentu utama keberhasilan murid. Perkembangan kejayaan kita bukan sekadar naik pangkat, tapi satu peta perjalanan profesional yang dinamik demi menepati tuntutan pembelajaran abad yang ke-21. Kita kena ingat, destinasi akhir kemajuan murid ialah untuk mencapai potensi diri dalam pengetahuan, kemahiran dan akhlak yang mulia. Jadi tidak hairanlah bahawa pembangunan guru itu penting bagi menjamin kemenjadian murid yang berkualiti tinggi. Berdasarkan teori perkembangan guru oleh Trotter, perjalanan kita ni bermula sebagai guru novice. Di fasa ini, tumpuan kita adalah untuk membina keyakinan dan menguasai pengurusan bilik darjah. Seterusnya kita beralih ke peringkat novice berbakat dan cekap, di mana kita mula mahir mengintegrasikan pedagogi dengan keperluan murid. Kalau tengok dekat sini, kita ada etika keguruan dan standard kompetensi. Etika keguruan ni berfokuskan tentang di mana untuk memastikan hal dituju sentiasa lurus dan tepat, manakala standard kompetensi pula adalah untuk mendorong kita ke arah 4 domain utama yang menjadi tujuan untuk mengangkat prestasi dan amalan profesional harian. Jika nak lahirkan seorang guru yang berkualiti, ianya haruslah dijana daripada 4 enjin teras yang utama. Yang pertama ialah domain 1 yang berorientasikan ilmu, data dan analisis, mahir dalam mengendalikan data. Yang kedua ialah instructional, pembakaran utama ataupun pedagogi, pandai ataupun mahir dalam memberikan arahan, instruksi. Yang ketiga ialah pelibatan komuniti, menggalakkan eksternal. Yang keempat ialah menjamin kualiti peribadi, maknanya integriti berstruktur. Di sini saya nak tekankan bahagian pecahan enjin 2 iaitu instructional. Dalam instructional ni kita ada kebuk pembakaran utama, di mana dalam menterjemah teori kepada tindakan berkuasa tinggi di dalam bilik darjah, di mana seorang guru itu, saya ambil contoh saya, mahir dalam merancang pembangunan potensi berpandukan kecenderungan untuk murid yang unik, yang kreatif lah. Sebenarnya ialah laksana, dan yang terakhir ialah taksir. Tapi dalam proses laksana ni, seorang guru tu haruslah menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif dan intervensi yang bersesuaian. Dalam taksir pula boleh menguruskan data pentaksiran untuk memantau kemajuan sasaran. Maknanya jika ada target yang sesuai, contohnya untuk peperiksaan awal tahun, berapa orang yang melepasi target, di akhir tahun mungkin lebih ramai yang dapat A dalam subjek tersebut. Jadi inilah matriks evolusi murabbi fasa penerbangan. Inilah yang utamanya yang saya nak ceritakan sebenarnya, bermula daripada peringkat novice, khususnya peringkat cekap dan mahir, dan juga peringkat pakar. Dalam peringkat novice ni, kita dapat lihat bahawa cabaran penyesuaian diri, membina asas etika dan memahami rutin instructional memerlukan tujuan tenaga yang paling besar, di mana guru baru belajar, mungkin baru berpraktikal, baru merasai pengalaman, baru nak timba pengalaman. Manakala di stage kedua,
dah mahir sedikit dalam kecerdasan melaksanakan PDP dan boleh memperhalusi sistem pengajaran. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah bertindak sebagai rujukan utama. Mungkin di awal tadi dia hanya belajar, tapi di peringkat pakar ni dia sudah boleh menjadi tenaga mengajar, memberikan ilmu kepada orang lain pula. Jadi untuk pengisian sebelum bermulanya perjalanan sebelum menjadi guru novis ni, pengisiannya ialah pembangunan profesionalism berterusan, PPB, di mana enjin sehebat mana pun akan terhenti tanpa bahan bakar kan. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ni adalah sangat diperlukan dalam kejayaan perguruan ni. Jadi yang pertama, apa yang menggerakkan kita sebagai seorang guru yang berkualiti ialah PLC, iaitu Komuniti Pembelajaran Profesional, pembelajaran berasaskan kerja sejawat, PLC. Yang kedua ialah khusus dan latihan, penguasaan pedagogi digital dan kemahiran baru. Dan yang ketiga ialah kajian tindakan, di mana sewaktu kajian ni inovasi dapat diperoleh data, mungkin dalam bilik darjah ataupun mesyuarat bersama guru dan sebagainya. Sepanjang perjalanan kita ni, bermula dari guru novis sampailah mencapai guru yang paling pakar, kita memerlukan sokongan pangkalan darat lah. Maksudnya siapa yang menyokong kita? Tidak lain dan tidak bukan ialah pengetua ataupun guru besar, yang membolehkan kita menganalisis dapatan sekolah untuk merancang strategi PPB yang berasaskan sekolah. Yang kedua ialah arkitek misi, iaitu pembuat dasar yang memberikan kita menetapkan kriteria pemilihan, laluan kejayaan dan instrumen penilaian berasaskan bukti. Dan yang terakhir ialah pembekal latihan, iaitu yang menyelaras kita dalam kursus dalam perkhidmatan bertepatan dengan lompong kompetensi semasa. Jadi dekat sini kita sebenarnya memerlukan nasihat yang banyak lah daripada semua pihak untuk mencapai visi kita sebagai seorang guru yang cemerlang. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai kelestarian kemenjadian murid, apabila etika keguruan ini membimbing laluan dan standard kompetisi memberikan kuasa, SJN 2.0 bukan lagi sekadar dokumen dasar, tetapi yang menjadi jentera yang penting dalam menjamin mencipta masa hadapan. Mencipta dekat sini maksudkannya apa? Iaitu guru berkualiti yang kekal berkualiti. Jadi itulah dia setakat pembintangan saya. Jadi ingatlah, guru yang berhenti belajar bermakna dia berhenti mengajar. Jadi setiap proses tu memerlukan belajar dan kita mengajar. Jadi sebagai kesimpulannya, pelan pembangunan kejayaan yang sistematik bukan sahaja meningkatkan imej profesi keguruan, tetapi juga membina kepercayaan masyarakat. Ingatlah, guru yang berkualiti adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Marilah kita menjadi pemimpin pendidikan yang beretika demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.